persoalan tu supaya kita berfikir. Sama lah macam cikgu explain kat depan. Kalau cikgu explain kat depan, contoh algebra. Apa tu algebra? Cikgu saja tanya. Cikgu tanya tu supaya kita pun timbulkan persoalan yang sama. Kita pun bertanya supaya kita nak tahu. Macam tu juga bila Allah terangkan pasal hari kiamat, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Allah mulakan dengan pertanyaan. Apa itu hari kiamat? Supaya kita pun terfikir. Apa boleh hari kiamat? Sudah bawa Allah terangkan. Hari kiamat tu macam mana? So, macam mana Al-Quran mengajar ataupun mengajak kita untuk berfikir. Okey. So dalam Al-Quran dia menyatakan pengajaran, pengetahuan dan pemahaman adalah untuk mereka yang bertanya. So ini yang kita inspiredkan dalam TDC ni. Kita apply dalam TDC ni. So bila kita gunakan teknik yang betul untuk bertanya, kita akan dapat ketiga-tiga ni serentak. Baik. So apa yang nak ditanya? Simple. Kita kena bina soalan yang sesuai untuk setiap maklumat. Okay, kita akan dapat info. Contoh, subjek, semua subjek lah yang kita ambil kat sekolah. Tak kisah kat sekolah atau kat universiti, semua subjek tu adalah info, maklumat. Daripada maklumat tu, kita kena create soalan. Kita create soalan. Kemudian, daripada soalan tu nanti kita dapat tingkatkan pemahaman kita. Jadikan kita mudah untuk ingat fakta tersebut. Kita akan praktis. Baik. So, kita latih untuk bina soalan. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Saya nak minta Khadijah. Cuba Hadiah baca soalan pertama. Saya minta maaf, ini bukan soalan pertama. Ini adalah maklumat yang pertama. Ini maklumat dia, mikroorganisma yang berupa seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kalau saya tanya Khadijah, macam mana Khadijah nak create soalan? Ni, andaikan ini adalah jawapan. Tapi Khadijah kena create soalan daripada jawapan ni. Boleh cuba. Apa soalan yang sesuai? Bila kita tanya soalan tu, kita akan dapat jawapan macam ni. Yes, very good. Apa itu mikroorganisma? Apa? Apa itu? Apakah